Hang ni kalau betul-betul sayang diri kan, sayang mak ayah, tolong berhenti duk layan ketom, ubat batuk, campur kok semua tu. Hang ingat sedap sat saja, tapi penyakit mai pelan-pelan. Hati rosak, buah pinggang hancur, otak pun jadi bengong. Kesian mak ayah hang tu. Lepas duk harap hang jadi orang berguna tau, bukan jadi beban. Hang tahu tak, bawa Akta Racun 1952 Seksyen 30, juga Akta Dadah Berbahaya 1952. Pokok ketom dikira bahan terkawai. Siapa-siapa yang pegang, proses atau jual ketom tanpa kebenaran boleh dikenakan denda sampai RM10,000 atau penjara 4 tahun. Hang ingat syarikat tempat kerja hang ni nak simpan lagi kah kalau hang kena tangkap? Kerja pun boleh hilang tu.